Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey. So kita macam ikan keli dulu. Lepas tu baru kita try patin pula. Katanya ni letak makan. Bismillah. Okey. Mak. Ini kolam cek lauk. Keli berapa sekilo bang? Sekilo 10. Boleh lah cek lauk. Jom. Tengok Bismillah. Lembut ikan. Okey. Op. Okey, ada adik ni mancing. Bawa mak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Nampak tu. Salam. Lucu je lah bang. Mata kecil. Itulah saja je buat layan. Okey, alright. Oh, itu dia. Okey, alhamdulillah. Itu dia patin kita yang pertama. Patin sedap makan. Ini dia. Okey, seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terus makan tu. Lajunya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey. Okey. Sebab tu layan Kopi lembut ni. Alright, nice. Patin ketiga kita. Okey. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom sikit. Makan terus. Okay, ready. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okey. Syok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia tak besar, tapi sebab kita pakai jurang lembut, dia syok tu. Okey, naik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Itu dia. Patin keempat kita lah. Betul. Kita nak balik lah. Tengok adik tu kat sana. Yang sana tu kolam campur. Ada puyuh, tilapia semua kat belah sana. Yang ni kolam patin. Patin ni memang sangat digalakkan lah. Ikan pun rajin makan. Syok layan push. Layan. Bang. Ada. Saya mancing patin bang. Puyuh ada tak? Tak ada, tak mau makan. Yang ni kolam keli. Keli ni letak makan je. Okey, jom kita balik. Hasil kita ni patin 6 ekor, puyuh pun 6 ekor. Puyuh pula, keli 6 ekor. So kita balik, kita timbang, tengok berapa ringgit yang kita kena timbang dengan hasil ni. 7 ekor. Jadi untuk patin 7 ekor 34 ringgit lah. Untuk harga dia ni korang boleh tengok kat sini lah. Ni harga dia. Waktu operasi Sabtu dan Ahad. Public holiday 8 hingga 7. Masuk percuma Masuk free je. Pancing sewa RM2. Okey, nampak ni. Inilah harga-harga dia semua. Okey, sekarang kita timbang keli pula. Keli ada 6 ekor 6 ekor.
Keli RM10 sahaja sekilo. Saiz memang sedap. Saiz masak kencur. Tadi saya mancing puyuh tak dapat puyuh langsung. Seekor pun tak nak makan. Sombong puyuh hari ni. Puyuh memang sombong mak. Tapi kena sabar sikit. Tapi sini ada jual puyuh. So tengok puyuh dia saiz macam mana. Kalau dapat tengok sini. Tengok puyuh dia. Ngeri tengok puyuh dia ni. Masya Allah. Macam siakap dah bang puyuh dia. Saya besar bang. No. Gila. No. Wah saya tu. Marem tenan ki. Subhanallah ke. Ya Allah. Ada lagi besar ke? Ya. 1 kilo. Tenan ni. Ada lagi besar? Mak ai. Ambil ni bang. Okey, kita tengok timbang dulu. Okey. Satu ekor 400 gram. Ai. 48. Dah sampai lebih. Lebih. Alhamdulillah bang, terima kasih bang. Noh. Weh, ini baru puyuh. Lagi besar dari tangan aku. Yang mancing kat parit tu bukan puyuh. Ni. 3 ekor 1 kilo 100. Okey, mantap bang. Kira bang semua. RM68 sahaja. Alhamdulillah. Okey, mantap bang. Okey, baik. Terima kasih banyak bang. Okey, jumpa lagi. InsyaAllah nanti saya datang lagi. Saya beli. Oh, no, lauk kita ini. Tinggal. Alright, mantap. Tinggal mancing. Berlauk hari ni geng. RM68 dengan kepuasan memancing. Nak bawa anak bini tak ada hal. So kalau nak mancing sini tak ada masalah pun. Cuma itulah kena beringat. Kenapa kena beringat? Kalau strike tak nak timbang tu pahit sikit. Jom balik.